Perbezaan antara minda sedar dan minda bawah sedar adalah asas penting dalam memahami bagaimana kita berfikir, bertindak dan mencapai kejayaan. Berikut ialah penerangan ringkas dan mudah difahami. Perbezaan minda sedar vs minda bawah sedar. Aspek minda sedar, minda bawah sedar. Fungsi berfikir secara logik, membuat keputusan, menyimpan kepercayaan, emosi, tabiat dan memori. Kawalan kita kawal secara sedar, aktif bertindak secara automatik tanpa sedar. Kapasiti terhad boleh fokus 5 hingga 9 perkara pada satu masa sangat luas dan menyimpan ribuan maklumat. Contoh tindakan memilih pakaian, menjawab soalan, berjalan, bernafas, tabiat harian. Pengaruh bertindak ikut pilihan semasa bentuk kepribadian dan emosi jangka panjang. Pembentukan dipengaruhi oleh ilmu. Pengalaman semasa dipengaruhi sejak kecil. Berulang-ulang trauma, pengalaman kuat. Contoh mudah. Minda sedar, saya nak kurus. Minda bawah sedar, saya tak layak jadi kurus, saya dah gagal banyak kali. Jadi walaupun minda sedar mahu berjaya, jika bawah sedar tidak selari, tindakan kita akan sabotaj diri sendiri. Dalam Islam, minda bawah sedar ini serupa dengan kalb hati yang menyimpan niat, zikir dan keikhlasan. Jika baik ia, maka baiklah seluruh jasadnya, itulah hati. Sila rujuk ustaz anda.